Assalamualaikum semua. Kami dari kumpulan 24. Kami akan membentangkan soalan 9. Okay, sebelum tu, kami terdiri daripada 4 orang. Pertama saya, Maaf Request. Yang kedua, Marisa Yasmin, Maria Ulfa dan Alia Batisha. Okay, soalan yang kita orang dapat ni dia berkenaan dengan flow field. So, kita orang kena kira dia punya masa yang diperlukan untuk sampai kadar maksimum dengan masa yang diperuntuk. Okay, method yang kita orang guna ialah product rule daripada perbezaan. Will flow in a rocket engine. Will flow in a rocket is modern as Ft equals C3 E 0.02 T, where T is in liters and T is in seconds. A. Find the rate of change of fuel flow. So, first kali dalam soalan tu, dia bagi U sama dengan T kuasa 3 and V sama dengan E 0.02 T. So, first kali kita kena cari U prime. So, kita guna dalam formula yang dibagi. So, kita dapat U prime dia ialah 3 T kuasa 2 and V prime dia kita dapat 0.02 E 0.02 T. So, kita gunakan teknik product rule. So, dy per dx sama dengan v u prime tambah v prime u. So, kita masukkan yang kita dah dapat nilai tu ke dalam formula. So, kita dapat E 0.02 T 3 T kuasa 2 tambah 0.02 E kuasa 0.02 T T kuasa 3. So, kita dapat E sama dengan 0.02 T dalam kurangan 3 T kuasa 2 tambah 0.02 T kuasa 3. Okey, untuk question 9.1b at T sama dengan 20 second, determine how rapidly the fuel flow is increasing and discuss why engineer must monitor this. So, dari equation 9.1a tadi, kita masukkan T dia tu dengan 20 seconds tadi. Lepas tu, kita akan dapat E kuasa 0.4 dalam kurungan 1200 tambah 160. Lepas tu kita tambahkan dalam kurungan tu. Lepas tu E 0.4 tu kita akan dapat 1.491824 darab 1360. Dan kita akan dapat 2028.88 liter per second. Okay, so kita untuk A, mula-mula kita kena cari haba maksimum yang dihasilkan dulu. Kena guna pembezaan which is differentiation. Okay, kita first kena guna product rule which is V over D2 VU equals to U dV over DT plus V DU over DT. So U kita akan ambil 500T ni. V sama dengan E kuasa 0.8T. Okay, so kita kena cari derivatif dia dulu. So untuk du over dt dia akan jadi 500. Untuk v dv over dt akan jadi 0.8e kuasa negatif 0.8t. Okay, lepas tu baru kita masukkan dalam product rule. So dia akan jadi H prime T sama dengan 500 darab 0.8E kuasa negatif 0.8T tambah E kuasa negatif 0.8T darab dengan 500. So 500 darab dengan 0.8E kuasa negatif 0.8T akan jadi negatif 400 TE kuasa negatif 0.8T
E kuasa negatif 0.8T darab dengan 500 akan jadi 500 E kuasa negatif 0.8T. Okay, so tambah dua-dua ni akan dapat 100 E negatif 0.8T and 5 tolak 4 T. Okay, so jadi so dah dapat 100 E kuasa negatif 0.8T 5 tolak 4 ni 5 tolak 4T ni kita akan cari nilai maksimum dia. Jadi kita akan samakan dia dengan kosong. So kat sini kita buat algebra darab-darab je. 100 E kuasa negatif 0.8T darab dengan 5 tolak 4T. Lepas tu disebabkan 100 E ni negatif 0.8T ni sama dengan kosong. So kita ambil 5 tolak 4T je sama dengan kosong. 4T 5 bawa sebelah. So T tinggal 5/4. So 5/4 jadikan dalam perpuluhan jadi 1.25 second. So dia shows that maximum heat generated dia ialah 1.25 second. So next kita kena cari hour maximum dia. Kita akan masukkan T ni 1.25 ni dalam function asal dia. So H 1.25 sama dengan 500 1.25 E kuasa negatif 0.8 dalam kurungan 1.25. Okay, so ni akan jadi 625 E kuasa negatif 1. So E bawa turun bawah jadi 625/E. So E ni kalau tekan calculator dia akan dapat yang ni 2.71828 ni. Lepas tu bahagi akan dapat final answer dia 229.9248 J/cm. So final answer dia kalau ambil dua titik perpuluhan je jadi 229.92. 9.2b plot H digitally for 0 is less than or equal T is less or equal to 8 and mark the peak point on the graph. Okay, mengikut graf kat Desmos ni samaan yang kita guna ialah Y sama dengan 500X darab E kuasa negatif 0.8X. Okay. Macam korang tengok awal-awal dia 0.0 tu dia menaik secara mendadak kepada 229.993 dan dia turun secara perlahan tetapi dia tidak terus kepada kosong. Semakin tinggi X tu dia makin perlahan sampai ke bawah. Okay, jadi untuk 9.1 apabila kita bezakan daripada function asal dia, kita akan dapat formula baru which is df/dt equals to E kuasa 0.02T dalam kurungan 3T kuasa 2 tambah 0.02T kuasa 3. Guna formula tu untuk tahu berapa cepat perubahan aliran bahan api berlaku. So T sama dengan 20 saat. So jawapan dia ialah 2028.88 liter. Jadi maksudnya nilai positif dia bahan api tu sedang meningkat pada saat ke-20. So untuk kesimpulan 9.1 pada saat ke-20 aliran bahan api ni dia meningkat dengan kadar 2028.88 liter. Untuk 9.2 pula masa paling tinggi kita guna yang H prime
T sama dengan kosong. Lepas tu bila dah kira-kira kita dapat haba paling tinggi dia pada masa 1.25 saat. Jadi nilai haba maksimum dia dihasilkan pada 229.92 Joule. Macam titik yang dekat dalam graf Desmos tu. Tunjuk graf tu Cak. Okay. Kalau kita tengok dekat graf tu, haba dia naik dengan cepat pada saat ke 1.25. Lepas tu haba tu turun balik sebab kesan sejuk ataupun haba keluar dekat kawasan sekitar dia. Okay, untuk conclusion 9.2, haba untuk proses tu capai maksimum dia pada 229.92 Joule pada masa 1.25 saat. Lepas tu dia menurun. Itu saja. Terima kasih.